hebat. Dan kepala dia kata lepas tu doktor kata masa kat ward doktor kata mungkin makan masa lah untuk sembuh kan. Tapi selepas guna produk, Masya Allah, sekejap je rasa dah okey. Mungkin keradangan kat kepala kan. Jadi saya pun terfikir, kena try ni, nak try produk je. Tak mau masuk alin. Oh, nekat dia tak masuk alin. Nak try produk, boleh tak? Dia pun tak berani nak bagi produk kat saya. Mula tu dah saya tanya dia pun buat pula lah, ni bagus ni untuk sendi, untuk apa. Suami saya memang kaki dia sebelah lutut dah tukar lah pakai besi. Dan kaki yang sebelah tukar tu memang tak berapa okey lah saraf kan. Malam-malam tidur tak berapa nyenyak lah, syik bangun. Dulu krem, sekarang dah macam okey sikit lah. Tapi masa yang saya jumpa lah Nutrika tu masih lagi macam kejang lah. Tak boleh drive lama, berdiri lama-lama tak okey. Tapi masih lagi boleh solat berdiri lah. Nak try lah kata. Bukan untuk saya tapi untuk suami. Syah kata boleh kok, bagus ni. Dia pun cerita lah apa semua. Lepas tu saya ambil lah, nak try lah kat suami. Mula nak try je tak mau masuk alin. Pandai je ni, apa leader kita ni memang hebat. Kali nak ambil satu dah last 3 kun. Ya Allah. Sebab saya memang keluarga yang tak sihat lah. Saya pun tak sihat, tapi nampak macam okey. Ada diabetik, ada suami pun sama, pakai insulin. Saya makan ubat on off, kadang makan, kadang tak makan. Selalu kalau ke klinik tu memang kena dengan doktor lah, dasar kan. Tapi sebelum ni memang gula saya 18, 15, memang macam tu lah. Tapi masa badan masih cergas, cuma gula tinggi takut juga. Last kali pergi jumpa doktor kata dia punya buah pinggang kot ya kencing dah masuk apa protein apa orang panggil tak? Buat saya pun potasium. Ada protein, dia bubur kan. Doktor tadi kena jaga-jaga, lepas tu kena jangkitan kuman kat kencing pun. Gula tinggi, doktor kata kalau gula tinggi susah nak baik ni. Ni cerita saya pula, suami nanti sekejap lepas tu kan dia dah makan Nutrika. Alhamdulillah, makan last test saya punya gula 5.4. Alhamdulillah, syukur sangat. Lama je duk makan, selalunya memang tak mau turun-turun. Kali ni Alhamdulillah. Suami pula minggu lepas dia cakap dia boleh tidur lena. Alhamdulillah. Dan sebelum ni pun lepas makan macam bawa kotak tu dah boleh drive. Dia drive ke Kuala Kangsar, pergi balik seorang. Saya tak ada sampai ganti-ganti pun. Masya Allah, hebat. Memang hebat asam. Dan dia pun kalau saya kata macam nampak macam tak okey, saya kata berhentilah dulu. Tak nak makan. Dia tahu memang. Lepas tu dah satu lagi, kulit pun makin Alhamdulillah makin rasa tegang. Dulu banyak ni dah makin kurang. Kuku pun rasa macam bersinar sikit kan. Macam kita pakai, nak kata gutek tu tak lah kan, tapi nampak lah, suka lah tengok. Kulit pun rasa macam licin semua kan. Tapi nampak muka lah je, ada orang tanya, nampak lain lah. Asal lah kan, asal macam muda. Tapi orang tak kata pun, kita lah rasa sendiri. Alhamdulillah masa apa tu, cek dalam apa sistem. Wow, yang tu yang walaupun tak harap tu, tapi bila dah dapat, wow, harap juga lah. Alhamdulillah, harap juga. Cek juga tengok dapat 8 ke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suami pun seronok, kita pun lagi lah seronok. Lepas tu balik Syah kalau datang saya lah senang kita boleh share.